Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa dhakkirna ma nusina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ira aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim la riya'un wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita sambung pelajaran yang lepas. Muka surat kita ambil ni muka surat 36 baris 4 dari bawah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhina fid dunya wal akhirah. Dan jikalau mengikut dia makmum akan seorang yang ia makmum akan seorang imam yang ia sangka sah jadi imam. Jadi seorang makmum dia berimamkan kepada seorang imam pada sangkaan makmum imam tu sah, cukup syarat jadi imam. Apa di antaranya ialah qari. Qari di sini maksudnya betul bacaan Fatihah. Atau tidak makmum. Maksud imam yang dia buat imam itu tidak jadi makmum orang. Bukan menjadi makmum kepada orang lain. Atau laki-laki atau yang berakal. Kemudian nyata dia imam tadi, lepas tu nyata jelaslah padanya dia seorang ummi. Maksud ummi ni iaitu pada bacaan Fatihah. Maksudnya orang yang tidak boleh membaca satu huruf atau satu tasydid daripada Fatihah dipanggil ummi. Dia tidak boleh membaca dengan betul satu huruf atau satu tasydid pada bacaan Fatihah. Seperti tak boleh sebut ra. Ada di antara kita ini tak boleh sebut ra, ra. Jadi dia kira sebagai ummi. Adapun dalam tasyahud maka sah mengikut seorang qari, seorang yang betul bacaan akan seorang ummi. Dan hukum dia makruh. Makruh mengikut qari ini, seorang makmum yang qari yang betul bacaan Fatihah, makruh dia mengikut akan seseorang yang lahan. Yang lahan salah yang tiada mengubah makna. Seperti dia baca Bismillahirrahman. Tuan betul. Contohnya dia tukar baris Bismillahu. Bismillah. Itu sudah lahan, sudah kesalahan, tetapi tidak mengubah makna. Ikutlah. Jika lahannya, kesalahan dia tadi mengubah makna pada Fatihah, tetapi kalau mengubah makna, imam itu dia baca salah baris sampai mengubah makna. Seperti pada lafaz siratal ladzina an'amta. Dia tukar baris tak. Dia baca an'amtu atau an'amti. Itu sudah mengubah makna. Atau iyyaka. Dia baca iyyaki.
Atau ditukar misalnya alhamdu. Dia baca dengan alhamdu. Sepatutnya alhamdu segala puji-puji. Kalau ditukar dengan alhamdu, tukar dengan hak, maknanya kalau kita hamdu ni maknanya padam. Misalnya api kita, kayu api kita bakar api besar, api pun mapuh. Mapuh dia panggil hamadatin nar. Mapuh api tu. Jadi tukar hak kepada hak sudah mengubah makna dan ikutlah hak lain lagi. Sekiranya begitu, maka tidak sah mengikut qari tadi, makmum yang qari yang betul bacaannya akan imam yang macam tadi. Jadi maksud ummi di sini pada bacaan Fatihah, tidak pada tasyahud. Jadi tak sah lah. Atau makmum, jadi ummi tadi yang tidak boleh baca Fatihah tadi, dia tidak boleh menjadi imam kepada makmum yang betul baca Fatihah, ataupun dipanggil makmum itu qari. Atau makmum, maksudnya imam yang kita sangka dia imam tadi, rupa-rupanya dia makmum orang. Ini berlaku biasa kalau dah kita sembahyang. Imam yang pertama sudah habis, hak belakang tu dia ikut imam hak depan kau misalnya. Jadi si makmum mari, orang mari, dia pun ikut hak belakang tu. Sedangkan hak belakang tu masih makmum orang. Jadi sebelum kita nak memperimamkan, jadi seorang-seorang itu imam, pastikan dulu dia makmum orang kedak ni. Kalau dia makmum orang, dia tidak sah menjadi imam kepada orang lain pula. Atau perempuan, kita jangka mula-mulanya makmum depan tu lelaki, tak tengok perempuan. Atau gila, ada setengah-setengah tempat setengah-tengah balasah ke apa tu, orang gila. Dia sembahyang molek-molek nampak. Tapi dia gila. Dia sembahyang molek tu mungkin sudah tabiat dia dah. Jadi tidak boleh, tidak sah orang gila menjadi imam kepada orang lain. Dalam keadaan macam itu tu nescaya wajib mengulangi sembahyang itu. Jadi makmum tadi kena ulang semula. Sebab apa kena ulang? Kerana imam tidak ahli jadi imam. Kerana imam tadi tidak layak untuk nak menjadi imam. Dia tidak layak, dia tidak ada kebenaran untuk menjadi imam. Tiada, maksud tiada ni tak kena ulangi semula. Dia ringkas ayat dia dah. Tiada, maksud tiada tu tidak kena ulang semula jika nyata imam berhadas, walau berhadas besar, atau imam mempunyai najis yang sembunyi, yakni najis yang tak nampak di mata, najis hukmi. Katakan kita sembahyanglah, sembahyang, imam lepas sembahyang tu imam baru sedar dia tak ada wuduk contohnya. Dia tak ada wuduk ataupun dia berhadas besar, tu beratlah dah. Contohnya dia baru ingat, dia yakin dia masuk tandas, tak pergi ambil sembahyang, tengok-tengok dia memang jadi tu imam. Jadi kita dia makmum ni sah dah sembahyang. Imam tu saja dia kena ulang. Jangan imam tu pula isytihar. Dia takut dosa orang ikut dia lah. Jadi imam tu senyap-senyap sudahlah. Senyap-senyap sebab makmum sudah sah. Sudah sah sebab bukan salah dia. Dia tak tahu. Bukan cuai makmum. Begitu juga najis hukmi, najis yang tersembunyi, yang ada pada imam, kita tak nampak. Jadi
sah salat makmum, tak perlu ulang. Dan jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun, walaupun berlaku masalah ini pada sembahyang Jumaat, tapi dengan syarat, jika lebih dia imam daripada bilangan 40. Kalau jemaah tu sudah ada lebih pada 40. Kalau 40 termasuk imam pula batal dengan sebab tu, tak jadi. Jadi kalau lebih 41 ke 42 lebih daripada 40, arti imam batal seorang dia tu, cukup lagi makmum ada 40. Maka dikira sah sembahyang Jumaat itu. Imam dia seorang saja yang tidak sah. Maka tiada wajib ulangi. Sebab apa tidak wajib ulangi? Kerana sudah cukup bilangan 40, tidak termasuk imam. Dan jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya atau najis itu sekalipun, imam tak jauh dah. Dah dia jadi dia start dah dekat, malu nak ngaku dah. Malu nak ngaku dia tak ada semaya, nyok juga. Walaupun begitu sekali, tidak menjejaskan sembahyang makmum. Sembahyang makmum tetap sah. Sebab tidak makmum yang bersalah. Bukan kecuaian, kesilapan sebelah makmum. Dan najis yang zahir itu najis ain. Najis aini. Najis ada dua. Najis yang nampak tengok, ada ain dia dan sifat dia, itu dia panggil najis aini. Ada nampak najis itu, kemudian sifat dia rasa, warna, bau. Yang kedua najis yang tersembunyi tadi, iaitu najis hukmi. Najis yang tidak baginya, tak ada baginya ain, dan tidak ada sifat, dah hilang. Dan najis yang zahir itu najis aini, yang mendapatkan dia salah satu daripada pendapat yang 5. Ayat klasik lah. Maksudnya najis aini ini dapat kita kesan dia, kita dapat kenal dia dengan panca indera yang 5. Dengan panca indera yang 5. Lidah, mata, hidung, telinga, ujung jari kita. Najis aini. Walaupun dengan bau nisbah orang buta. Najis aini juga. Orang buta dia bau misalnya. Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan pakaian sekalipun, wajib ulangi sembahyang itu. Jadi kalau najis aini tidak dimaafkan, wajib. Jadi makmum, kalau dia tahu imam tu ada najis aini, dia kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah, katakan rakaat pertama tak tahu lagi, rakaat kedua baru tahu. Dia niat mufaraqah pada masa itu. Setelah lihat najis pada imam misalnya, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh, dan rakaat yang terdahulu tidak batal. Rakaat yang terdahulu tidak batal, dia teruskan. Misalnya sembahyang rakaat pertama tak nampak lagi. Sembahyang rakaat kedua misalnya dia tahu imam tu ada najis aini. Jadi apa yang makmum kena buat, pada masa tu makmum pun niat mufaraqah, dan rakaat yang sebelum itu tidak batal. Tapi kalau dia tengok tu dia masih lagi ikut lagi, tak boleh lah. Sebab najis itu najis ain, najis yang jelas.
Dan dalam masalah tadi, dalam masalah bacaan tadi, kita pergi semaya lah. Kita pergi semaya, jadi makmum kepada orang. Tiba-tiba kita dengar imam tu baca tak kena tadi lah. Tak boleh sebut ra' ke, ataupun dia tukar lahan, tukar baris, ataupun sampai mengubah makna, ataupun dia buang tasydid, iyyaka, dibaca iyyaka, tu salah mengubah makna. Jadi makmum tadi kena batalkan sembahyang dia. Kena batalkan sembahyang dia, dia kena sembahyang semula. Jadi wajib ulangi sembahyang itu. Dan najis yang sembunyi. Pengarang kitab dia nak terangkan pula apa maksud najis yang sembunyi pada ayat yang sebelum ni. Dan najis yang sembunyi, najis hukmi. Namanya najis hukmi. Iaitu hilang sifat-sifat dia, tiada baginya ain, dan sifat-sifat dia sudah hilang. Apa contoh dia? Seperti air kencing yang kering, yang hilang baunya. Habis masalah. Ini masalah lain pula. Dan sah mengikut orang yang selamat dengan orang yang senantiasa keluar kencing. Orang senantiasa keluar, tak boleh nak kawal lah. Jadi kerana dia ada penyakit tu, sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah. Apabila sembahyang dia sah, jadi orang yang tak ada penyakit makmum, tak ada penyakit belakang tu, sah mengikut imam yang ada penyakit rih. Apa ilah, apa sebab sah? Sebab sah sembahyangnya sembahyang orang yang senantiasa keluar kencing. Dan sah mengikut dengan yang fasik. Itu imam yang fasik. Yang fasik melakukan, sama ada melakukan dosa besar atau mengekali dosa kecil, boleh membawa kepada fasik. Sah mengikut dengan imam yang fasik. Dan yang bid'ah, kita makmum biasa-biasa, imam tu bid'ah, ahli bid'ah, sah ikut. Dan yang was-was, imam yang was-was, kalau dah jadi imam dia tak was-was dah lah. Semaya solat kat Allah, 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 dia dah jadi imam kat, ramah belakang ni. Ini fikir jugalah. Jadi kalau was-was kat, tak usah detik imam lalu lah, senang dah. Dan yang aklaf, aklaf tidak berkhatan. Berkhitan ke berkhatan? Orang tak sunat lagi. Orang ni artinya makmum, imam. Kalau kita nak buat imam tu, dia sudah baligh, sudah mumayyiz, ataupun baligh tapi tak sunat lagi. Tapi dengan syarat tak ada lah gapo najis di kulit tu. Tak ada lah benda tu. Dengan syarat suci lah, dia tidak ada menangguh apa-apa najis. Tetapi makruh, walaupun sah, dari segi sah sudah sah, tetapi makruh sembahyang belakang orang ada penyakit tiga penyakit sulul baul, sulul mazi, sulul rih, ataupun orang yang fasik, ataupun orang yang bid'ah, ataupun orang yang waswas, ataupun orang yang tidak berkhatan lagi, hukumnya kita berimamkan dia sah tetapi makruh. Dan mengikut dengan anak zina, dan seumpama anak zina, seperti wati syubhah.
Wati syubhah ada dibincang dalam kitab fiqh. Silap masuk bilik orang. Jadi masalah ini khilaful aula. Jadi khilaful aula ni dia ingin sikit daripada makruh. Ingin sikit daripada makruh, tak sampai makruh. Khilaful aula ni tak sampai makruh, tapi dia ingin sikit. Seperti mana? Seperti sembahyang witir 1 rakaat. Sembitir 1 rakaat dah. Itu khilaful aula. Yakni tak sampai kepada makruh, tapi kurang molek lah. Kurang molek. Dan telah memilih oleh Imam Subki dan mereka yang mengikutnya mengikut pendapat Imam Subki akan ternapi makruh apabila teruzur jamaah, melainkan di belakang mereka yang tersebut. Bahkan ialah jemaah belakang yang tersebut itu afdal daripada sembahyang seorang diri. Maksudnya pendapat Imam Subki ini pada asalnya kita makmum, kita buat imam kepada orang yang tadi. Orang ada nyakit, tak ada nyakit kecil tak puas, nyakit keluar mazi tak putus, kentut tak berhenti, orang fasik, orang bid'ah, orang yang ada nyakit was-was, orang yang tak bersunat lagi. Hukum asalnya makruh. Tetapi kata Imam Subki, kalau kita tak jadikan dia sebagai imam, dia pandai. Bacaan molek ke apa, dia pandai. Maka tidak ada jemaah. Kalau kita tak akad dia sebagai imam, tak ada jemaah. Jadi apabila keadaan itu tidak makruh lah. Bertukar hukum daripada makruh menjadi tidak makruh. Apa sebab? Kerana kita tidak ada pilihan lain untuk nak buat jemaah. Kita berimamkan mereka itu tadi dalam keadaan tersebut lebih afdal, lebih banyak pahala daripada sembahyang seorang diri. Ini menunjukkan bahawa Islam kita sangat-sangat mementingkan sembahyang berjemaah. Sehingga disebut dalam satu hadis yang panjang, disebutkan bahawa sahabat zaman Nabi dan zaman para sahabat, semua orang semai jemaah berlaku. Sehingga kan yang tak sembahyang berjemaah fardu ni, yang tak sembahyang jemaah tu adalah orang-orang yang telah jelas munafiknya. Orang tahu dah, tu munafik tu. Kalau dia tidak jelas munafiknya, maka semua orang zaman Nabi, zaman sahabat, semuanya bersembahyang berjemaah. Hingga kan sahabat Nabi yang sakit tak boleh nak jalan sendiri. Sahabat Nabi yang sakit tak boleh jalan sendiri, sahabat lagi, dua orang sahabat ni papah kanan kiri. Papah wak naik ke atas masjid, letak di siapa kesaf. Artinya nak suruh sembahyang berjemaah. Kerana sembahyang jemaah itu sunnah Nabi yang sangat-sangat dititik beratkan. Jadi pada zaman itu dalam hadis sebut tidak ada yang meninggalkan salat fardu secara berjemaah melainkan orang-orang yang sudah dikenali munafiknya. Zaman Nabi dulu pun sudah ada munafik. Jadi zaman kita lah ni zaman yang dinamakan zaman fitnah. Yang dikatakan zaman fitnah lah kita ni. Tak fitnah macam mana? Dengan adanya internet, langit terbuka, nak buat maksiat secara terbuka. Kalau zaman dulu, misalnya zaman kurun pertama, kedua, ketiga dulu misalnya, kebanyakannya ahli ibadah. Jadi kita ni zaman yang penuh dengan cabaran, zaman fitnah. Jadi kalau kita dapat istiqamah dengan ibadah,
maka kita diberi pahala yang besar oleh Allah. Sebab apa? Sebab cabaran kita besar. Cabaran kita ni, cabaran kita nak mari masjid, nak mari solat Jumaat, tidak serupa dengan cabaran orang zaman dulu. Sebab zaman tu semua pergi Jumaat belaka. Tak pergi Jumaat tu munafik lah tu. Jadi semua pergi Jumaat. Kita lah ni pula berapa kerak saja yang pergi Jumaat. Yang tak mari Jumaat adalah ramai. Jadi menunjukkan di sini bahawa sembahyang fardu secara berjemaah suatu yang sangat-sangat dititik berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh agama kita, agama Islam. Khatimatun, penutup dah ni. Bahagian dulu pengarang kata dia bahagi kepada 3 dah. Muqaddimah, kemudian isi beberapa pasal, dan satu khatimah. Khatimah maknanya penutup. Sekarang sudah sampai kepada khatimah. Dalam penutup ini kata pengarang kitab Syekh Abdul Rahman bin Cik Wan, pengasas Pondok Lubuk Tapah, Pasimah, Kelantan, dan bersempat jumpa dengan dia. Dan bermula segala uzur sembahyang jemaah banyak. Ini dia nak bincang masalah keuzuran yang dibenarkan seseorang itu meninggalkan solat berjemaah. Pertama ialah hujan. Hujan yang membasahkan kainnya. Maksudnya hujan lebat lah. Tak ada payung dia. Pakai payung pun tak padan. Bersalahan hujan yang tiada membasahkan dengan bahawa ada ia ringan, tidak lebat. Jadi kalau hujan biasa-biasa kita boleh guna payung, tak basah. Tapi kalau hujan lebat guna payung pun masih lagi berangi basah, itu dipanggil hujan lebat. Atau boleh berjalan tempat teduh. Misalnya hujan lebat tapi ada lorong, ada susu kat teduh, apa panggil? Gajah apa tu? Susu gajah ke apa nah. Jadi walaupun lebat tapi ada jalan yang boleh kita pergi, tak suri basah. Ataupun kita naik kereta atau rumah kita, duduk dalam garaj, naik atas kereta, pergi ke masjid, artinya tak ada basah, tak ada kena, boleh pergilah. Bersalahan hujan yang tiada membasah, maksudnya kalau hujan sikit-sikit, kita boleh pakai payung ataupun kita boleh lalu kok jalan yang tidak basah, dan titik air atap rumah pada jalan. Maksudnya kalau kita jalan kok celah-celah rumah orang tu, kena selorang dia tu basah juga. Maka pada masa ini uzur juga dinamakan uzur juga. Jadi kesimpulannya hujan lebat lah. Kalau hujan biasa-biasa kita boleh payung, kena mari juga. Kedua, lumpur selut yang tiada disentosakan berlumpur di bawah kaki dan kain dengan sebab berjalan. Alhamdulillah sekarang ni tak ada dah. Dia letak berlaku dah. Tapi sekiranya berlaku keadaan demikian, lupa siapa kau macam dulu lah. Tijak masuk selipar, tegak lekat selipar dalam tanah. Gatih bersikar kita zaman dulu lah. Gatih bersikar dalam seluk, lekat. Alhamdulillah tak ada dah lah. Rasanya sekarang kebanyakan tempat ada tak berlaku dah. Ketiga, panas yang sangat yang menyakiti dengan dia. Misalnya pada waktu siang hari. Pada waktu siang hari tempat kita ni tak terasa sangat. Kalau negeri Arab dia ada 4 musim.
Satu musimnya musim panas. Musim panas tu, kalau kena puasa musim panas, kita kena bersahur dekat-dekat pukul 3. Kadang-kadang sebelum pukul 3. Hamba pernah belajar di Merauke, kena puasa musim panas, belum pukul 3 lagi, subuh. Belum pukul 3. Lepas puasa, sampai pukul 7.30, sampai pukul 8. Jadi pada masa tu sangat panas. Tempat kita ni rasa tak ada lah panas yang bersangatan ni tak terjadi sangat dah. Keempat, sejuk yang sangat malam sejuk pula, yang musyaqqah dengan sejuk. Jadi kita berhenti sinilah sebab insya-Allah kita ada sekali baca lagi. Insya-Allah kita akan khatam. Jadi kalau tak ada baik, insya-Allah kita akan sambung dengan kitab Muniyatul Musalli, bahagian fiqh juga. Jadi semoga Allah membimbing kita, memberi petunjuk, memberi pertolongan. Allah senantiasa bimbing kita sehingga menjadi mukmin yang soleh, gemar melakukan amal ibadah. Semoga sembahyang kita, ibadah kita adalah ibadah yang betul seperti dikehendaki oleh syarak, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah matikan kita dalam iman, dan kehendak kita, hajat kita yang besar ialah Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.